Ya. Kali pertama saya nak cuba strawberry apple. Saya dapat daripada kedai Econ Safe, tuan-tuan. Bawah pejabat saya ni, bawah pejabat kami di ML ni ada Econ Safe, dan saya terperanjat. Ada buah yang saya tak tahu kewujudannya di dunia ini bernama strawberry apple. Macam mana agaknya rasa dia? Adakah rasa dia macam strawberry ataupun rasa dia macam apple? Dia letak di dalam peti sejuk dan agak sejuk. Pekerja dia kata rangup dan sedap. Harganya sekitar RM7.9, agak murah lah. Sesuai lah dengan mereka-mereka yang gemar berjimat seperti saya. Macam apple hijau, tapi warna merah, tapi dia lagi sedap daripada apple hijau. Oh. Yeah. Sedap, tuan-tuan. Saya tak sangka ada buah macam ni. Tak ah. Hari pertama saya makan seumur hidup saya. Kali pertama juga saya jumpa buah bernama strawberry apple di Econ Safe Desa Pandan. Nasib baik hari ni kurang apa man. No. Tuan-tuan kena cuba. Nyasar saya tak tahu. Dari dulu ada buah ni. Murah dan sedap. Sentiasa berjimat. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan jumpa lagi.